Hi, welcome to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share. Hai, Assalamualaikum. Video kali ni kan, saya rasa macam teringin sangat nak makan kek batik yang jenis stick tu. Hari tu saya ada pergi satu vendor tu, dia ada jual tau kek batik. Dia dah siap potong dah, jenis macam stick. Tapi bila makan tu rasa chewy. Jadi saya rasa macam teringin sebab dah lama tak pergi situ. Saya rasa macam nak cuba try buat lah kek batik jenis macam tu. So saya panggil dia kek batik jenis stick lah kan. Oh, laju. Thank you. Apa kata kita cuba try buat? Harap dah jadilah. Okay, sekejap lagi saya akan buat kek batik menggunakan biskut ni. Dan kita tengoklah hasilnya nanti. Nanti saya akan combine sekali berapa costing untuk buat kek batik stick. Okay, jom. Okay korang, ini adalah antara bahan yang diperlukan untuk kita buat kek batik chewy crunchy. Okay, ada 7 bahan semua sekali. Yang pertama, yang benda penting sekali, kita perlukan biskut Mary dalam 270 atau 300 gram yang diperlukan. Dan kita perlukan serbuk Vicco. Serbuk Vicco ni lebih kurang 250 gram. Apa-apa serbuk coklat pun korang boleh gunakan. Bahan yang ketiga, kita perlukan susu pekat manis sebanyak 200 gram. Dan 200 gram butter. Okay. Seterusnya kita perlukan 100 gram chocolate coin. Okay. Dan bahan yang keenam kita perlukan dalam 50 gram susu full cream sahaja. Okay. Bahan yang ketujuh last sekali adalah garam. Okay, itu antara 7 bahan lah yang diperlukan. Bahan-bahan ni pun senang nak dapat. Okay, antara serbuk yang korang nak pilih pun serbuk apa-apa jenama pun boleh. Biskut pun jenama apa-apa pun boleh. Senang sahaja. Jom kita start buat. Hidupkan api. Tapi saya nak api perlahan je. Jangan api yang kuat sebab nanti dia akan hangus. Kita masukkan bahan yang pertama adalah butter. This is butter. Masukkan. Sambil tu kacau-kacau ya. Bahan yang kedua iaitu susu pekat manis. Susu pekat manis kita masukkan dalam 200 gram sahaja. Butter pun 200 gram. Next bahan iaitu secubit garam. Boleh je masukkan terus serbuk Vicco. Serbuk Vicco ni kita guna dalam 250 gram. Kita kacau sampai sebati. Okay, so dah 4 bahan kita masukkan. Tinggal lagi 3 bahan. Okay korang, lepas tu dah nampak macam ni kan. Okay, kita letak susu full cream 50 gram susu full cream. Okay, tujuan dia tak nak bagi tekstur coklat tu berketul. Itu tujuan kita letak susu full cream. Tapi kalau tak nak letak susu full cream, boleh gantikan je dengan air panas sikit. Sama juga 50 gram. Okay, nampak tu. Nampak? Tekstur dia bila bercampur, dia berkilat. Cantik je. Okay. Kita tak nak jadikan berketul, kita kacau je. Sampai betul-betul sebati. Ke semua bahan. Bahan seterusnya kita masukkanlah biskut Mary ni. Okay, next batikan saja biskut Mary ni. Okay, biskut Mary ni 270 atau 300 gram pun boleh pakai untuk satu adunan ni. Satu adunan coklat ni. Okay, satu paket buat sesuai untuk loyang 8 inci 8x8. Okay, muat untuk satu loyang. Tapi kalau tak ada loyang, boleh pakai apa-apa sahaja. Chocolate coin ni korang boleh masukkan sahaja. Kita sebatikan sahaja. Okay, senang ke senang? Last sekali korang boleh masukkan dalam loyang ataupun apa-apa bekas yang sesuai lah. Untuk loyang boleh pakai saiz 8x8 macam ni, okay? Okay, saya siap alas je dulu. Tak nak alas pun tak apa, tapi nak senang alas lah. So, nanti kita nak bagi tekstur dia punya permukaan nampak cantik. Kau dan masukkan je. Senang. Saya buat macam ni je weh, tak panas. Jangan risau. Kuali ni dah tak panas, saya boleh pegang macam tu je. Kalau panas, tidak dah nak menggangnya. Okay. Okay guys, yang tadi kita dah siap letak dalam loyang. Okay, lepas tu korang ambil plastik, letakkan kain dalam ni untuk kita tumbuk-tumbuk dia.
Okay. Sebab benda panas, kalau korang pakai plastik saja, takut ni lah. Apa? Pedih sikit, perit sikit lah sebab panas kan. So nak selamat pakailah dalam ni. Letaklah kain kecil. Mampatkan. Kau mampatkan, jangan bagi satu rongga pun yang ada. Okey, inilah kejadiannya setelah kita mampatkan penuh satu loyang. Coklatnya berkilat dan kita masukkan dalam peti untuk beberapa jam. Kemudian baru boleh potong. Jom. Setelah beberapa jam kita letak dalam peti. So kita boleh start potong dan buka. Kita buka dulu. Okay, nampak bersih je loyang bila kita guna apa? Alas macam ni. Kita guna alas plastik saja. Okay, kita boleh start potong tau. Kita guna papan untuk potong kek batik. Okay, bismillah. Make sure tengah-tengah yang masa nak potong. Okay korang, inilah hasil selepas dipotong. So total semua sekali kita dapat 24 stick kek batik. So jom kita tengok susunan dalam macam mana. See? Nampak cantik kan? Nampak tu kilatnya. So nanti kita akan packing dalam plastik. Senang untuk kita makan. Lagi satu stick, cantik kan? So kita masukkan dalam apa? Dalam plastik. Ukuran plastik ni 4 x 5 x 8. Okay. Kita boleh masukkan je dalam plastik sebegini. So kalau in case korang nak buat jual pun sesuai dengan plastik saiz macam ni. Okay. Nanti kita akan lipat lagi cantik. Okay. Okay, lipat comel-comel. Saiz plastik ya. 4 x 5 x 8. Korang kan nak guna plastik yang pendek sikit daripada ni pun okey juga. Korang cari yang saiz 3. So boleh buat jual. Okey korang, inilah hasil dia. Kek batik stick yang kita buat. Sekarang kami nak rasa. Okey. Yang ni display je wak. Display je? Ni yang kita makan ni. Okay. Sebab apa saya cakap stick? Sebab bila dah bentuk stick tu dia packing macam ni nampak nice kan. Potong memanjang lepas tu masukkan dalam plastik macam ni. Dia mudahkan orang makan lah. Ya, mudahkan orang makan. That's why kita panggil kek batik stick chewy crunchy. Nak rasa chewy dan crunchy, jom kita test dulu. Jom. Yuk. Awak ambil satu. Love untuk awak, love untuk saya. Saya pernah beli dekat satu vendor tu. Lebih kurang macam ni lah. Dia jual dia jual macam ni kan. Dia potong lepas tu dia letak dalam plastik. Lepas tu harga pun murah harga dia jual. Senang makanan kereta macam tu je. Macam makan jajan. Snack. Wow. So tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tekstur dia. Tekstur dia okey. Okey. Shiny. Tak apa kering sangat. Tak apa kering sangat. Lepas tu dia tak kering sangat. Nampak chewy ni kalau ikutkan. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim.
Betul tak rasa chewy? Betul. Tak manis sangat tau. Tapi kalau korang yang tak suka manis sangat, boleh kurangkan apa? Tunjuk beg lah Biko je. Pakai Biko. Betul. Kalau tak nak manis, dia kurangkan orang kata susu je lah. Tak apa sebut dia. Dia rasa macam cloud nut Chewy dia tu rasa macam cloud nut. Macam ni lah. Saya dapat macam yang saya nak. Okay. Dia tak panjang kan? Best part dia crunchy. Dia crunch, lepas tu dia chewy. Chewy lah. Dia crunch dekat bahagian biskut dia kan. Tengok ni, cuba tengok isi. Isi padat. Dia shiny sedap. Susunan dia padat. Dia memang dia crunch dekat bahagian biskut dan chewy dekat bahagian dia punya sarutan coklat tu. Ya, anda kata nak buat jual kan? Satu loyang 8x8 tu saya potong dapat dalam 24 pieces tau. Maksud dalam plastik macam ni, orang boleh lah jual. Saya boleh suggest harga lebih kurang 2 hingga 3 ringgit. Orang boleh letak satu stick ni. Okay, berbaloi. Sebab nak habiskan satu ni pun puas juga kan. Besar. Budak-budak suka je ni. Tak tunggu budak-budak lah. Pok-pok suka. Betul? Nak buat jual pun senang. Sebab dia dah disediakan dalam plastik macam ni. Nak bawa merata tak embek ke apa tu. Mudah. Nak buat snack dah ada. Nampak tu dia punya chewy. Pandai konsep. Konsep sekarang. Dulu kalau jumpa ikan batik ni, dia lah Tupperware lah, dia bukan kan. Sekarang dia lepas ini. Inovasi. Senang nak travel Betul lah. Senang nak travel bawa. So korang boleh jual tau. Jual macam ni. Letak kat vendor. Sekejap. Dengan kos yang kita dah sertakan dekat previous video nanti, korang boleh agak-agak lah harga berapa korang nak budget untuk jual nanti. Okay? By the way, selamat mencuba. Lepas ni akan ada video yang lebih menarik lagi, resepi yang menarik nanti anda. Bye.